Tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, pernah tak kita berdoa kepada Allah SWT tapi Allah tidak mengabulkan doa kita? Mungkin kerana 10 sebab ini. Sebab yang pertama, kita membaca Al-Quran tetapi kita tidak mengamalkannya. Kedua, kita menerima nikmat Allah SWT tapi tidak pernah mensyukurinya. Ketiga, telah mengenali Allah tapi belum kita menunaikan aknya seperti solat. Keempat, berkata bahawa dia itu benar tetapi tidak berusaha untuk menjauhinya. Kelima, menziarahi kematian tetapi tidak mengambil pengajaran daripadanya. Keenam, mendakwa syaitan itu sebagai musuh tetapi tidak cuba untuk mengingkari perintah syaitan. Ketujuh, berkata bahawa mati itu benar tetapi tidak bersiap sedia untuknya. 8. Berkata bahawa syurga itu benar tetapi tidak benar berusaha untuk mendapatkannya. 9. Mengaku Nabi Muhammad SAW dan mencintainya tetapi tidak menurut sunnahnya. 10. Bangun tidur dalam keadaan sibuk melihat aib orang lain sedangkan kita tidak melihat aib kita sendiri. Jadi semua kita dapat mengambil pengajaran dan kita ubah sikap kita supaya Allah SWT memakbulkan doa kita. Moga-moga video ini menjadi manfaat untuk semua. Wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.